Berada di Silver Village, Batu Gajah di Carnival Cik B. Di malam tahun baru lah, ada jualan-jualan. Kedai banyak yang tak buka guys. Siapa nak berniaga boleh main sini. Okay, ni tasik guys. Semua nak ke sana guys. Jambatan pun bergoyang. Asyik guys. Bila ramai ni. Sebab tu dia hard kan. Banyak orang. Oh. Aku dah kata ayam pun tak lepas arah. Jenuh tunggu lah. Aduh, susah. Ya. Selatan Thai kan? Tapi sebelum tu, malam ni kita main boya-boya. Main boya? Oh, okey. Sebelum beg semua beg kita mesti. Ramai guys. Carnival Cik B. Dasha, Cik B, semua Cik apa DSB. Waktu nak balik, kita masih balik awal. Ramai sangat. Menyambut tahun baru di Silver Lake. Susah guys. Bukan senang lah. Terpaksa menunggu giliran. Okay guys, selamat tahun baru 2026. Okay, ni adalah apa, bunga api di Silver Lake, Batu Purau guys. Bunga api di Silver Lake, Batu Purau. Bagi dulu di kedai Pak Mat N, nasi lemak. Ya, dataran Pak Mat N. Nak bergambar boleh datang ke sini. Dekat mural di Batu Gajah ni. Kita boleh gambar tu. Oh, dia ke Batu Gajah. Keliling ni boleh bergambar guys. Dataran lah. Di sebelah dataran ni. Dia tu Batu Gajah besar. Jadi ni Batu Gajah. Tu dia. Okay guys, jumpa lagi tempat lain lah. Ke galeri Lat. Sini dulu. Ni kita boleh tengok sejarah Datuk Lat. Ini galeri rumah Lat. Ini rumah dia. Jom kita naik atas. Ini dalam rumah pula guys. Ini bilik. Ini dapur. Awak satu. Kita berada dalam rumah Datuk Lat. Jom kita tengok suasana rumah lama lah.
Ni ruang tengah. Kita boleh tengok di situ ada dapur. Ada dapur. Dapur zaman dulu. Zaman dulu kalau gas. No. Ada ni almari. Hey, almari. Kau ingat suasana apa? Kalau di sini kita punya tempat tempat beradu. Memang terkenang suatu ketika dulu. Ni tempat meja solat. Okay guys. Oh, ada sendiri sana. Tak tunjuk. Tempat makan. Meja makan. Striker. Terima kasih menonton. Ini dia punya depan. Tepi sebelah dia adalah Silver Lake. Okay, kami toilet sempit sikit. Le Dion. Kita kelas Le Dion. Guys, kita berada di Orgalen 2. Sana ada kemah, sana ada chalet. Chalet. Saya berada di Orgalen. Dekat mana ni? Padang Rengas. Padang Rengas, guys. Ni platform ni lah. Tempat platform saya cuba tengok. Ada chalet. Tiga chalet ni. Kalau awak berapa? Masa 200. Belakang. Belakang. Ada apa? Sungai. Campsite. Boleh bandar lah. Santai kawan. Apa nak kita? Okey. Stay tune. Kita ronda. Ini surau siapa nak semayang dan kolam memancing. Ya, ramai camper petang ni guys. Penuh. Sini. Itu dia meriahnya. Meriahnya camping di sini. Di sini kita boleh relax, mandi sungai. Kita ni bau elok guys. Boleh mandi-mandi. Ayak dah sejuk dah. Apa nak dikata? Mai mandi tang ni di sinilah, carilah tempat ni. Kalau mai sini mai belah kiri. Ni apa? August Land 1 dah sana. Mandi. Sejuk ni. Memang best ni. Layan view. Sana Orgalen 1. Belah ni seberang Orgalen 2. Orgalen 2 campsite. Menyenangkan. Kalau jiwa tengah kacau main ni. Ya, badak berendam. Bukan saja budak-budak boleh mandi ya, orang tua pun boleh mandi di sini ya guys. Rasa kesejukan dia dah sampai ke tulang susuk. Ya, badak berendam. Bukan saja budak-budak boleh mandi ya, orang tua pun boleh mandi di sini ya guys. Rasa kesejukan dia dah sampai ke tulang susuk kan. Kami tengah set up untuk malam ni lah. Dah pasang tilam angin. So suasana malam ni sangat dingin. Tak dingin sangat lah. Okey lah. Jaman kan. Syuk tak payah pakai aircon lah. Okey, tilam angin tak siap ni. So ramai lah camper penuh malam ni. Tu dia camper tegang. Jauh-jauh suasana malam pukul 10. Wah, ada yang baru datang buat kemah guys. Ada yang berkemah di atas sana. Kita zoom sikit boleh tak? Nampak?
Nampak juga. Okey, kita baru saja sarapan pagi dah. Nak bertolak ke tempat lain pula. Di satu lokasi rahsia. Oh, Maggi makan dah? Oh, dah tu. Maggi cup. Tapak ni berapa? 50. Luas lah. 80 ke? 80 kan? 90 lah, luas ni. Oh, ni waktu pagi. Suasana pagi. Ada yang tengah memancing. Ada yang nak buat sarapan. Di dusun durian noh. Oh, durian. Tak ada dah. Habis dah durian. Makan di arena Senawang baru dah. Baru Jadi kuasa kipas ni kok. Kuasa kipas. Padu ya. Lain macam tempat ni. So, biasanya area tempat lain besok ya. Senawang ni lain macam. Ruang solat di arena R Senawang. Cantik. Kami tempoh satu hotel ni. Self check sendiri lah. Harga pun tak mahal, satu. Nak semayang pun luar. Aircon pun ada 4 katil. 4 katil 135 dekat Port Dickson. Nama apa lah hotel ni? Marvel Suite. Okay, dia punya toilet. Okay, boleh lah tinggi. Dan malam di Port Dickson. Terus saja melepak di pantai Port Dickson. Anjung apa tak nama? Anjung tak tahu nama. Anjung. Dia orang lepak-lepak dekat pantai. Tambah ilmu lah. Ada dia. Sebelah sana ada gerai jualan. Di situ nak massage boleh ada dua orang. Harga tak boleh. Harga tak tahu. Tiba-tiba macam terang pun lah guys. Kita berada di Anjung Sarjana. Gambar sini ada jualan. Raja Banyak pot lepak malam-malam. Oh, sebelah sana mana ni? Campsite wah. Menarik, tertarik. Pantai Kemang Audition. Jom kita tengok suasana pagi. 10.25 minit pagi. Okay, ada budak-budak duk mandi manda je ni. Ada yang main banana boat lah. Sana kita boleh tengok ada dengan banana boat. Ramai belah sana. Port ni kena sewa guys. Yang berada di dataran Teluk Kemang. Tempat ni kita boleh buat aktiviti laut. Kita boleh makan pantai Jom Lion View. Ramai orang. Ni baru pagi. Sini, kita tengok. Sudah makan. Pokok ni Kemang pada atas. Tak nampak. Oh, sini kita boleh buat apa? Perniagaan sewa umbrella dengan kursi. Okey. Ni pantainya. Yes. Nasi ayam macam-macam ni pada jualan. Parking kereta dan pakaian je ada pakaian di sebelah ni.
Pasar Pasiping. Siapa nak masuk sini berbayar lah. Sesuai untuk budak-budak lah. Nak masuk sini boleh. Carnival PD Waterfront. Sekeliling ada apa ni? Permainan ni lah. Oh ni ada tempat jualan ikut guys. Oh betul lah. Jualan. Kios jualan. Kalau okey di sana lah. Di sini tasik lah. Siapa nak main ni benda Allah ni. Emerald Lake kan tengah hari di warung Wak Sempo. Di Sepang. Assalamualaikum geng. Aku sekarang berada di Teratak Real View dekat Tanjung Malim. Jom kita tengok apa yang best sini. Yang pertama, sungai. Lepas tu boleh naik pula tu. Jabatan gantung. Nanti pun ada chalet lah. Harga dalam RM1, RM20. Semua makan kena seperti